Adakah doktrin struktur asas ini mengancam pengaruh duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu? Jawapannya tidak sama sekali. Malaysia menghormati monarki berunsur undang-undang, bukan republik. Frasa monarki berunsur undang-undang bermaksud negara kita diperintah oleh seorang raja, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang kuasanya datang daripada Perlembagaan Persekutuan. Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah pusat kepada identiti dan sistem kerajaan Malaysia. Doktrin struktur asas melindungi watak asas perlembagaan kita yang termasuk institusi Raja-Raja Melayu. Monarki berundang-undang bersama demokrasi parlimen dan federalisme dipandang oleh hakim dan sarjana undang-undang kita sebagai sebahagian daripada struktur asas. Ini bermaksud usaha drastik untuk menghapuskan atau mengosongi peranan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu boleh dicabar tidak berperlembagaan walaupun dibalut sebagai pindaan yang betul. Doktrin struktur asas berfungsi sebagai perlindungan perlembagaan bagi takhta sebagai institusi dalam rangka kerja undang-undang yang adil. Di beberapa negara Commonwealth majoriti Muslim, monarki berundang-undang dan mahkamah berperlembagaan yang kuat bekerja bersama untuk mengekalkan ketertiban agama dan hak. Pakistan contohnya melindungi struktur perlembagaannya sambil mengekalkan prinsip Islam. Begitu juga di Malaysia, doktrin struktur asas boleh dilihat sebagai perisai yang menguatkan, bukan melemahkan kedudukan perlembagaan Raja-Raja Melayu. Ia menghalang sebarang kerajaan masa depan daripada mengeluarkan atau menjejaskan peranan perlembagaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Jadi, jawapannya jelas. Doktrin struktur asas tidak mengancam Raja-Raja Melayu. Ia melindungi duli-duli tuanku dengan memastikan kedudukan perlembagaan mereka tetap terjamin dan tidak boleh dimusnahkan oleh majoriti politik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.